Okey, yang ni kita pergi dekat Batam, dekat bahagian roundabout di tengah-tengah kota Batam. Dan kat sini rupa-rupanya ada 3 tanda 3 tanda pemimpin daripada Malaysia, kan, dari Dr. Mahathir, kemudian daripada Indonesia, Suharto, dan kemudian Lee Kuan Yew daripada Singapura. Dan masing-masing ni ada tanda pada pokok beringin, dan pokok beringin inilah yang ditanam oleh mereka yang kerjasama pada tahun 87 sampai 91. Ni ramai yang tak tahu. Jadi saya tunjukkan kawasannya, berada di Batam, di tengah-tengah kota Batam, di roundabout. Okey.